بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية والصحة والمعافاة الدائمة الدائمة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد.
وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Lazimkan olehmu dengan zikir Allah. Engkau dapat dengan tiap-tiap engkau kehendak daripada seteru dan tiap-tiap tawanan. Dan kalau olehmu tentera zikir pada tiap-tiap saat dan lawan perang olehmu dengan haulillah dan bangkitkan cita-cita, niscaya engkau persahayakan segala keinginan dan nafsu dan hawa dan berpagi-pagi mengikut ia dengan sebenar-benar zalilah ila akhiri sampai habis. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi anugerahnya, rahmatnya, hidayah taufiknya kepada kita kesemua dapat hadir di dalam majlis ilmu pada malam ini. Pada minggu lepas tak dapat dijalankan kerana ada keuzur. Maka alhamdulillah pada malam ini dengan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita dapat mengadakan di pada malam ini kalian kita hikam Abi Madian radhiyallahu anhu, iaitu pada kata beliau al-asiru asiru nafsin wa asiru syahwatin wa asiru hawa. Dan itu asal matan yang kita bincang. Kata hikmah, ucapan karamah yang diungkapkan oleh Syuyukh Sayyidi Abu Madian radhiyallahu anhu kan, di mana dia kata al-asiru asiru nafsin wa asiru syahwatin wa asiru hawa. Kita ambil kesimpulannya, iaitu katanya bermula yang kena tawan itu al-asir, artinya tawanan. Kalau terjemah dengan bahasa moden kan, orang yang ditawan. Ini orang-orang kena tawan tu dia ada 3 macam, 3 bagi. Ada asirus nafsin, ada orang yang ditawan oleh nafsu, dan ada juga asiru syahwatin, orang yang ditawan oleh syahwatnya, dan ada asiru hawa, orang yang ditawan oleh keinginan hawa nafsunya. Jadi kalau kita tengok 3 ni satu ya. Nah, iaitu asiru nafsin. Adapun asiru syahwatin dan asiru hawa tu dipanggil furu' bagi asiru nafsin. Jadi kalau kita bahagikan secara mudahnya, artinya 2 bahagian saja, tapi jadi 3. Apalah? Itu kita lihat kepada asal dan furu'. Asal dan furu'.
maka didahulukan asiru nafsin, yang ditawan oleh nafsu itu ialah asal. Itu asal. Maka tidak dikatakan asal, melainkan daripadanya lah terjadi yang lain. Seperti pokok. Maka pokok itu jadi daripada benih. Daripada benih itulah jadi batang. Daripada batang lah jadi ranting, jadi dahan, jadi bunga, jadi daun kayu, buah dan sebagainya. Maka itu dikatakan furu'. Jadi artinya asiru syahwati, asiru nafsin itu asal. Kalau asiru syahwatin itu furu', dan asiru hawa itu juga furu'. Furu'. Atau itulah juga kita nak cucu ni berpunca daripada anak mak dan pak dengan mak. Maka ibu bapa tu panggil aslun. Dan panggil aslun, asal pak dengan mak. Itu asalnya. Jadi di situ kita dah bincang dulu orang yang ditawan itu 3. Ada yang ditawan oleh nafsunya, dan ada juga yang ditawan oleh syahwatnya, dan ada juga orang yang ditawan oleh hawanya. Maka yang ditawan oleh nafsu dan hawa itu puncanya daripada tawan nafsu. Syahwat dengan nafsu itu puncanya ialah nafsu. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirat sekalian, maka siapa-siapa yang nak berkehendak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak dapat masuk di dalam hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat tidak, dia mesti kena bebas. Kerana orang yang tidak bebas ni orang yang terikat. Dia ditawan oleh nafsunya, maka dia terikat. Dia tak boleh sampai kepada Allah. Macam tu lah juga seorang itu tidak boleh sampai kepada tempat pengajian kalau hatinya terikat dengan sesuatu. Jom kita pergi ngaji mana? Tak boleh pergi ke mana ni? Ada hal lagi terikat. Maka dia ditawan. Itu juga kita tidak boleh sembahyang berjamaah di masjid. Jom kita bersembahyang jamaah di masjid. Tak boleh aku awalnya. Ni dengan nak cucu ramai. Kita ditawan. Kita diikat. Begitulah juga. Bila seorang tu yang jom kita pergi mengaji. Tak ada pergi mana ni. Pasal apa? Selagi kawan-kawan nak mari, nak jumpa. Pasal apa tak lebih? Kita ditawan. Kita tidak bebas. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita kena lepaskan diri dan bebaskan diri daripada ditawan, dipenjara oleh nafsu. Sebab tu disebut oleh ulama, ma wasala ila hurriyati man fihi baqiyatu nafsi. Seorang itu tidak sampai kepada maqam hurriyah, maqam kemerdekaan, maqam kebebasan. Tidak menjadi hamba bagi nafsu, tidak menjadi hamba bagi syahwat, tidak menjadi hamba bagi hawa, hanya menjadi hamba Allah. Orang yang masih ada tinggal sikit baki dalam dirinya bahagian nafsunya. Sebab itu tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, dalam ibadat kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa kita buat ibadat jangan bagi ada bahagian nafsu. Jadi nak buat lagu mana? Nak tinggal nafsu
kan, nak tinggal orang panggil tawanan, nak terlepas diri daripada tawanan nafsu, dan nak melepaskan daripada tawanan syahwat, dan juga nak melepaskan diri daripada tawanan hawa. Jawabnya secara umumnya, ringkasnya ialah mujahadah dan riyadhah. Kita buat kesimpulan dulu bagi mudah faham. Kan? Kena riyadhah dan mujahadah. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kat Quran, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Surah Ma'idah ayat 35 kan. Saya dah ingat. Wajahidu, dan berjihadlah oleh kamu, yani akan nafsu kamu. Dan Allah Ta'ala suruh kita berjihad, berjuang. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan berjaya. Yani pasti kamu akan mendapat kejayaan yang sebenar-benarnya. Itu situ. Tapi kalau kita tak mujahadah, maka kita tak berjaya. Kita tak berjaya. Apakah mendapat kejayaan? Mendapat kejayaan iaitu mendapat 2 syurga. Syurga di dunia iaitu dapat syurga ma'rifah, dapat mengenal Allah, dapat musyahadah Allah, dapat muraqabah Allah, dapat muhadarah dengan Allah, dapat mu'anasah dengan Allah, berjinak-jinak, bermesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, iaitu syurga yang ada di dalamnya nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, nikmat-nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga nikmat-nikmat yang tak pernah terlintas di hati seorang manusia pun ada di akhirat kelak. Untuk kena mujahadah. Maka mujahadah itu ada 3 peringkat. Ada mujahadatul taqwa, ada mujahadatul istiqamah, dan ada mujahadatul fana. Dan yang pertama sekali, mujahadatul taqwa, kena bersungguh-sungguh kita menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala dan Rasul, dan bersungguh-sungguh meninggalkan segala tegahan Allah Ta'ala dan Rasul. Maka titah perintah Allah Ta'ala dan Rasul itu banyak. Itu kena mengaji syariat lah. Larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya juga banyak. Itu kena mengaji syariat lah. Kalau kita tidak ada ilmu syariat, macam mana kita nak sampai, nak bebas? Sebab tu hari ni orang sambut hari kemerdekaan, bukan merdeka nafsu. Kau itu ya, tidak ada kemerdekaan. Kerana merdeka nafsu itu merdeka yang sebenar-benarnya. Al-hurriyah haqiqiyah, kemerdekaan yang sejati, yang hakiki, yang merdeka daripada diperhamba, diperbudakkan oleh nafsu, syahwat dan hawa. Itu. Maka kita kena faham apakah hakikat hurriyah.
hakikat kebebasan, hakikat kemerdekaan pada sisi ulama sufi. Baik. Jadi kalau kita tak tahu bagaimana nak mujahadatul taqwa, maka di sini wajib atas orang yang tak tahu nak mujahadah taqwa, wajib dia kena mencari, menuntut guru. Guru yang namanya Syekhut Ta'lim. Syekhut Ta'lim. Atau dalam bahasa kita panggil muallim, guru yang mengajar ilmu syariah. Maka dia akan ajar kepada kita apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya suruh kena buat semua. Dan dia akan ajar kepada kita juga apa dan Allah Ta'ala yang larang, maka kita tinggalkan semua. Apabila kita buat tu, kita tinggalkan apa yang dilarang, maka yang kedua tadi beratap pula kepada mujahadatul istiqamah. Kena konsisten, kena berterusan, berpanjangan. Nak buat straight, jangan tinggal. Jangan buat ingat-ingat diam. Buat straight sampai mati. Kita juga nak tinggal segala larangan Allah dan Rasulnya, tinggal straight, jangan tinggal main-main. Atau orang tua kata tinggal hangat-hangat kan terbaik. Sejak sekarang belacan tak boleh. Kena tinggal straight. Buat straight. Buat selalu bila sampai masa dan waktu. Itu maka untuk nak dapat istiqamah, kita perlu kepada mujahadah, perlu kepada latihan. Maka dia perlu kepada apa? Boleh tak kita latih diri sendiri? Tak boleh. Kita perlu kepada orang jurulatih yang melatih kita, pengajar yang mengajar kita. Lepas tu bila kita dah pandai, maka dia biar. Seumpama macam seorang pakar perenang. Ini kita ambil mukadimah dulu. Yang faham boleh. Nak mau tinggal menji. Tengah boleh. Seperti seorang perenang. Bahawa kita nak berenang, boleh kita berenang sendiri? Tak boleh. Kena ada orang yang mengajar kita berenang. Kemudian perenang ni akan perhati, tengok. Maka dia tengok kau pandai, kau mahir, kau pandai, kau mahir. Dia kata, berenang sendiri. Kenapa? Maka macam itulah. Mujahadatul istiqamah perlu kepada guru. Tapi guru yang namanya murabbi. Sebagai syekhut tarbiyah, guru yang mendidik. Guru yang mengajar tadi hanya guru yang mendidik. Mengajar dengan mendidik tak sama. Guru yang mengajar lain, guru yang mendidik lain. Banyak guru ni mengajarnya, tak mendidik. Sebab itu kita ni ada bagaimana? Dia ada pendidikan, ada pengajaran. Banyak orang dah mengajar ya, tapi dia tak pandai didik, pandai mengajar ya, tak pandai didik. Sebab itu mendidik dengan mengajar lain. Kalau mendidik namanya mengajar, punya ta'lim, muallim. Kalau mendidik namanya murabbi, tarbiyah. Dan maka mujahadatul istiqamah perlu kepada murabbi, seorang guru yang mendidik bagaimana cara nak istiqamah, nak konsisten dalam amalan.
InsyaAllah, siapa yang istiqamah, dia akan mendapat karamah lebih baik daripada karamah, segala 1000 karamah. Sebab tu ulama menyebut kun talibal istiqamati wala takun talibal karamah. Jadikanlah dirimu tu orang yang mencari istiqamah, jangan kamu jadi orang yang mencari karamah. Karamah bab-bab, kita nak cari istiqamah karena al-istiqamatu khairun min alfi kalamah. Karena istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Itu yang penting. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila turun wastaqim kama umirta, Nabi kita berban payah. Dan payah tu berhajat kepada tarbiyah, didikan dan asuhan. Baik. Kemudian naik ke satu tahap lagi, mujahadatul fana. Sampai kepada mujahadatul fana, apa dia? Iaitu kita tidak melihat diri kita, tapi kita melihat semua yang datang dari Allah Ta'ala. Hidayah Allah, taufik daripada Allah, pertolongan Allah, izin Allah, kehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fana diri kita ini, tapi kita kekal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru namanya hurun. Seorang tu orang yang bebas, orang yang merdeka. Hurun minal ahrari, seorang yang bebas daripada beberapa orang yang bebas. Ini sebab cara nilai bagaimana kita nak jadi orang yang merdeka. Tak dengar merdeka, merdeka. Merdeka kat mulut ni, dia tak merdeka. Allah. Jadi itu tuan-tuan. Jadi sambungan di atas apa yang kita pelajari, orang yang kena tawan, maka orang ni tak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia mengaji 100 orang guru pun, walaupun dia khatam kitab hikam 100 kali khatam pun, tapi tak bebas merdeka, dia tak sampai. Hanya dia sampai maklumat saja, tapi tak sampai rasa. Pengalaman tidak ada. Makin beza. Jadi di sini kesimpulannya, nak lawan supaya kita ini jadi orang yang bebas, merdeka, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba Allah Ta'ala semata-mata, iaitu lagu mana? Lazimkan olehmu dengan zikir Allah. Itu sambung kita ni. Baru kita sambung di atas kajian kita yang lalu. Lazimkan. Lazim ni makna apa? Sebab tuan-tuan duk ngaji mat lazim kalimi muthaqqal, tajwid. Lazim, apa makna lazim? Lazama yulazimu, mulazamah. Lazim. Apa makna lazim? Nak sesuaikan dengan bahasa kita, sentiasa.
Itu mana lazim. Tentulah juga nak nama seorang murid yang mulazamah dengan guru. Lagulah kita belajar dia juga. Seorang murid yang mulazamah ia akan gurunya. Mulazamah, lazama yulazimu mulazamah. Kalau kita ngaji saraf, dia membezana wazannya mufa'alah, mulazamah mufa'alah, maka benana musyarakah bainal itsnain. Jadi lazim melazimi. Mana mulazamah sentiasa di mana-mana saja, waktu mana, tempat mana, itu mulazamah. Sehingga tengok serupa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mulazamah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelar Sayyidina Abu Bakar itu dengan bayang-bayang Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar digelar dengan Zillun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mana bayang-bayang? Apa tentang faham bayang-bayang? Bayang-bayang tak akan ada kalau tak ada Tuhan punya bayang. Jadi Sayyidina Abu Bakar tu bayang-bayang Nabi. Maknanya apa? Tak mana Nabi ada, dan tu dah Abu Bakar dah. Sebab bayang-bayang tak ada kalau tidak ada Tuhan punya bayang. Bila ada Tuhan punya bayang, baru ada bayang. Faham tak? Jadi tak mana ada Nabi, tentu ada Sayyidina Abu Bakar. Itu namanya mulazamah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan dalam Al-Quran, idh qala lahu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bagi sahabatnya, anak sahibi, la taghaf, la tahzan, janganlah kau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Idhuma fil ghar, ketika duduk dalam gua tu, Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu mana mulazamah. Lazim ni kena sentiasa. Bukan kita berzikir lepas sembahyang. Lepas zikir sembahyang gencok pula. Bukan kita berzikir waktu wirid sembahyang. Lepas wirid sembahyang lagi jalan, biarkan lupa ke Tuhan. Tak. Dia kenapa? Tengok dia, lazimkan olehmu dengan zikrullah, zikir Allah. Baik, zikir Allah. Jadi kalau orang tanya kita zikir Allah, zikrullah, baiklah, zikir Allah. Maka di sinilah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kalau ditanya apakah amalan yang paling mudah dan apakah amalan yang paling afdal dan apakah amalan yang paling aqrabut turuq
dekat kepada Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai 3 soalan ini. Ya Rasulullah, ayyul a'mali ashaluha wa afdaluha wa aqrabuha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah amalan-amalan ashaluha yang lebih mudah, wa afdaluha dan yang lebih afdal, baca sikit tapi pahalanya banyak, wa aqrabuha dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tak jauh. Kalau kita nak dekat dengan Allah, apakah amalan yang paling dekat kepada Allah? Dan maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ali, alaika bi mudawamati zikril Allah. Mestilah kata engkau tu kena mengekali zikir Allah. Allah, Allah, Allah. Cuba kita tengok yang pertama. Apakah amal yang paling mudah? Semayang. Semayang bayar. Siapa kata semayang mudah? Lepas tu banyak orang dah semayang. Banyak orang buat semayang. Bukan dia mengejar semayang, dia buat semayang. Maka tak sama. Sebab tu Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan iqamah. Yuqimuna as-salah, aqimis salah, aqimu as-salah. Terbagian aqama, yuqimu, iqamah. Bukan qama yaqumu qiyam. Tak sama. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan dalam hadis, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat. Iqam, tidak kata wa qiyami, kata iqam. Apa beza qiyam dan iqam? Perbezaannya jauh. Dan sebab tu kalau orang tanya nak pergi mana, nak pergi buat semayang kan? Buat semayang. Tak kena cakap ke tu. Nak pergi mana? Nak pergi mendirikan semayang. Kerana mendiri lain, buat lain kan? Itu kena beza segi bahasa Al-Quran. Di semayang ni ada waktu, ada masa kan. Adapun zikir tak ada waktu, tak ada masa. Mudah tak? Mudah. Sebab dia tak ada waktu. Hamba pergi waktu mana pun mudah lah. Sama ada ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, ketika tidur, dan ketika apa pun kita boleh zikir. Habis semayang tak boleh. Puasa payah juga, dia ada waktu dia, masa dia. Maka zikir tak ada punya waktu, tak ada masa. Bahkan tiap-tiap waktu dan tiap-tiap masa kita boleh buat. Di mana-mana kita berada, di masa mana kita berada, di tempat mana kita berada,
dalam apa kelakuan sekalipun, sakit, sihat, senang, kaya, susah, miskin, hina, mulia, semua kita boleh mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah. Yang payahnya masa apa? Nafsu. Kalau orang jalan pasal yang tak berzikir, payahlah ni, sibuk. Nafsu. Pasal apa kita tidak boleh berzikir? Kerana kita masih ditawan oleh nafsu. Kita tak bebas. Kalau kita bebas, tak, kita boleh berzikir. Boleh berzikir sambil berjalan, sambil duduk, sambil mengaji dah pun boleh berzikir. Hati kita, Allah, 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 Allah. Kenapa tak boleh nafsu? Kenapa tak boleh syahwat, hawa? Maka kita kena memerangi dan lawan nafsu supaya kita boleh kejayaan, boleh kebebasan. Kan? Baik, kita ringkas panjang lagi. InsyaAllah saya dalam proses buat satu kitab membincangkan tentang zikrullah. InsyaAllah tengoklah keluaran dia. Itu penting kajian. Jadi yang kedua, pasal apa dia katakan zikir itu afdal? Kerana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultuhu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bermula yang paling afdal, benda yang pernah aku katakan dan para nabi-nabi yang dahulu sebelum daripada aku, iaitulah la ilaha illallah, zikrullah. Itu yang paling afdal. Dan bahasa apa pula lah kata zikir Allah tu aqrabut turuq, paling dekat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala berfirman, fazkuruni azkurkum, sebut oleh kamu akan aku, pasti aku sebut kamu. Tepatnya Tuhan balas. Kan? Kita ingat Allah, Allah ingat kita terus. Cepatnya, tak ada perantaraan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, saya tak nak panjangkan. Itu dalam bab lain. Cuma kita bagi tunjuk cara jalan bagaimana kita nak membebaskan diri kita ini daripada ditawan oleh nafsu. Iaitu pertamanya, kita kena lazimkan zikrullah. Zikir Allah, 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 Allah. Hati kita tu Allah, 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 Allah. Lidah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, saya nak kongsikan kisah yang diceritakan oleh Habib Muhammad Amin. Ketika saya pergi berumrah hari itu, jumpa dengan beliau, dan maka beliau bagi tahu di Mekah, iaitu Habib Abang Yazin Sumit. Habib Yazin Sumit ni ada seorang anak murid dia tulis kitab manaqib dia, tulis terbaik. Lepas tu dia bagi dekat Habib Zain. Habib Zain kata, baca-baca tu,
Dia baca 3, 4, 5, 6 ayat. Ayat dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semua. Salawat salamat ya Rasulullah. Amma ba'du. Ucap qala al-allama al-fahama. Dia kata ni semua padam. Kekayakan puji Allah, puji Rasulullah. Hak aku, hampa dah puji aku ni semua badan ni bohong. Aku tak ada apa. Aku tak ada kelebihan apa. Aku tak ada apa-apa keistimewaan. Aku ni hina lah kau. Tonton bayangkan, cuba tengok. Kita kalau puji sikit ni tak cukup puji aku ni. Kena tulis lagi, tulis lagi. Kalau orang puji kita kan, sikit lah puji kita. Dia ni baik, dia ni bagus, ilmu banyak ya. Tak bagus, kena tulis. Dia ni yang alim, yang bertakwa, yang warah. Habizan yang punya al-allamah, yang banyak ilmu. Al-fahama, yang sangat faham. Dia kata ni padam semua ni, bohong. Aku kerti apa ni. Bezin semit padam semua. Kekalkan pujian Allah dan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tikai, orang puji itu betul tak yang sifat tu ada pada diri dia? Ada. Dia memang alim, dia memang kuat faham. Dan diceritakan semenjak daripada kecil lagi, muda lagi, Habib Zain ni tak pernah cakap kosong. Dia hanya baca ilmu, cakap benda manfaat, lepas cakap mulut dia pegang tasbih Allah, 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 Allah sampai ketua. Tak cakap benda mampu. Kita ni Allah waktu mati dia, waktu zikir dia, lepas zikir saya sembang mampu atas bah. Dia ada Allah, 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 Allah. Itu hanya Allah. Baca kitab, baca Quran, salat dan Nabi, zikir Allah, Allah tu aja. Hanya bagi nasihat, bagi wasiat, itu saja. Cerita Habib Zain, kerana dia mulazamah daripada muda, daripada kecil sampai ketua, macam tu dia Allah, Allah, Allah. Ini yang diceritakan oleh Habib Muhammad Amin. Allah tu guru di Mekah. Allah, kita tak macam tu. Jadi orang bagi harian dia penuh dengan zikrullah, ingat kepada Allah dan melazimkan diri dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang gelar Habib Zain dengan Qubbatul Ilmi, kubah ilmu, dan Qubbatul Ilmi di Madinah. Tu mana kata tak salah ke aku gitu, aku tak ada apa, aku pembohong. Dia dah fana, dia sudah ada mujahadatul fana. Tak ingatlah diri dia, hanya ingat Allah, Allah, Allah. Cuba kita tengok, kalau orang tak junjung kita, orang tak puji kita, kita dapat atu, dapat ni marah kan. Apa ni tak kena ni, kena buah ni kurang macam ni. Kena buah lagi ni. Allah Akbar. Ni hak panggil wali Allah. Mereka ni bebas. Orang yang merdeka daripada nafsu, merdeka daripada syahwat, merdeka daripada hawa. Kalau orang tak puji dia apa pun tak apa. Aku tak ada apa. Sebab apa? Aku bebas. Aku tak ada rasa apa orang tak puji aku. Orang keji aku pun tak ada rasa apa. Kerana aku bebas. Bukan aku terikat dengan nafsu, bukan aku terikat dengan syahwat,
Bukan aku terikat dengan hawa kita. Kalau orang terbudi macam muka kan, kerana kita dibelenggu, dipenjara oleh nafsu. Auzubillah min zalik. Takut. Allah Akbar. Jadi secara ringkasnya, lazimkan diri dengan zikrullah, ingat Allah sahaja. Bila kita ingat Allah, kita dapat apa? Tengok, engkau dapat dengan tiap-tiap. Itu cakap ringkas tu, tuan-tuan kena tulis. Engkau dapat dengan tiap-tiap engkau kehendak. Niscaya sebab jawab bagi peramal, lazimkan olehmu dengan zikrullah, engkau dapat. Niscaya engkau dapat dengan tiap-tiap engkau kehendaki daripada seteru dan tiap-tiap tawanan. Semua kita dapat. Musuh kita dapat, tawanan kita pun kita dapat. Musuh kita tak dapat kontrol kita, tawanan kita juga tak dapat menawan kita. Bahkan kita yang menawan mereka. Faham tak? Asalnya musuh kita nak tawan kita, tapi tak boleh sebab kita ingat Allah. Maka kita yang tawan nafsu. Kita juga asal tawanan-tawanan tu nak menawan kita, nak kontrol kita, suruh kita ni ikut mereka. Tetapi tak boleh, kerana dengan rahman Allah, kita mengingati Allah, maka kita yang menawan mereka. Faham tak? Tu. Kena lawan lagu tu. Kita ni dah ngaji tapi masih ditawan. Kita ni berzikir tapi ditawan. Yang dari musuh dan juga nafsu. Melainkan kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena kuat mujahadah lah, kena kuat zikrullah. Kalau tak kuat jaga mujahadah, tak kuat jaga zikrullah, tak tahu nak kena apa. Kena cari go. Pasal apa kena cari go? Hai Tuhan suruh, wabtaghu ilaihil wasilah. Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Tuntutlah, carilah oleh kamu akan wasilah, yakni yang mendekatkan kamu, yang menyampaikan kamu kepada Allah. Itulah guru. Kena cari. Jangan tuan-tuan nak pergi ke Thailand, kalau tak ada wasilah, tak boleh pergi. Kena ada wasilah. Banyak wasilah-wasilahnya. Contoh kita nak pergi ziarah muzium Quran. Kita tahu tak muzium Quran? Tak tahu, kena cari wasilah. Orang yang membawa kita ke tempat demikian, bahawa kita boleh sembah. Itu wasilah. Macam itulah juga kita nak pergi ke hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh pergi tak kalau kita tak tahu hadarat Allah tak mana? Apa dia hadarat Allah? Tak boleh. Kena ada wasilah yang boleh menyampaikan. Habis. Tu cara. Nak cari lagu mana lah. Kami dah tu tak kira tu apa. Tu kita buat cara tu. Jangan dia kata apa ya, kami ada anak bini, tak kira anak bini tak nak bini pun kita buat cara ya. Tak ada banyak cara. Yang penting buat
jangan tak buat. Itu baru nama diri kita berjaya. Kalau tangga kejayaan tu kena ada 4. Yang pertama, beriman. Kedua, beriman saja, tak ada yang kedua tadi, iaitu kena bertakwa. Kalau beriman dengan bertakwa, tapi kita tidak ada wasilah, tak baik. Kena ada wasilah. 3. Dan keempat, kena mujahadah. Pilihan 4 ni beriman, bertakwa, cari wasilah dan mujahadah. La'allakum tuflihun. Pasti kamu akan berjaya, dapat kejayaan. Kata-kata engkau dapat dengan tiap-tiap yang engkau kehendak, dan seterusnya, namanya tiap-tiap yang engkau kehendak, daripada seterus dan tiap-tiap tawanan. Itu satu cara untuk kita nak bebas merdeka. Boleh? InsyaAllah. Kita azam nak buat. Jangan duk kata tak ada jalan lah kami. Duk kata tak ada jalan tu, tak ada jalan. Cuba kita niat, InsyaAllah aku nak usaha buat, minta pertolongan Allah Ta'ala, InsyaAllah. Tuhan tunjuk nanti. Masalahnya kita mau. Bila kita tak mau, itu tak boleh tu. Satu. Dan yang kedua, dan gerak olehmu tentera zikir pada tiap-tiap saat, dan lawan perang olehmu dengan haulillah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bangkitkan cita-cita. Mana yang pertama kita zikir, yang kedua kena gerakkan tentera zikir. Nak kena faham dulu apa dia tentera zikir ni. Apa dia tentera zikir? Yang duk dengar tentera udara, tentera laut, tentera apa ni? Darat. Tentera zikir. Kena faham istilah dulu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menghikayatkan perkataan Balqis. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengutuskan sepucuk surat dengan perantaraan burung hud-hud, maka burung hud bagi surat ke Balqis sampai. Lalu Balqis buka surat tu. Lalu Balqis pun berkata kepada Ashraf dia, pembesar dia, Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kan Innal muluka idza dakhalu qaryatan,
Sesungguhnya raja-raja itu idza dakhalu qaryatan, apabila mereka itu memasuki sebuah perkampungan, afsaduha, pasti mereka itu akan merosakkan, memusnahkan, menjahanamkan perkampungan tersebut. Waja'alu a'izzata ahliha adillah, dan mereka itu menjadikan ahli-ahli kampung tu yang mulia-mulia jadi hina. Mana ketua kampung ke, pemimpin kampung ke, pemerintah kampung ke, semua kena tunduk habis di bawah raja. Macam itulah yang dia buat. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ada tentera dia. Bekas tentera Allah Ta'ala itu ialah anwar, cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya apa? Cahaya-cahaya zikir, cahaya-cahaya wirid. Macam tu juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian. Maka cahaya-cahaya ini dinamakan waridat ilahiyah. Ini bayar sikit ni. Panjang. Waridat ilahiyah. Warid ketuhanan. Maka warid ni apa dia? Warid ni ialah nur ilahi, cahaya ketuhanan. Maka nur ilahi ini tidak akan datang ke dalam hati kita kalau kita tidak ada wirid. Macam itulah juga orang bagi tentera-tentera zikir. Tentera-tentera zikir itu warid ketuhanan tu. Tu waridat ilahiyah. Dan turut ketuhanan. Maka waridat ilahiyah takkan datang ke dalam hati kita kalau kita tidak ada wirid. Apa dia wirid? Wirid itu zikir-zikir. Kan? Apa nak tanya tuan-tuan perempuan? Tuan-tuan ada zikir dah lagi lah ni. Kami duduk berzikir dah. Setiap kali lepas semayang, subhanallah 3 kali. Kadang-kadang tak cukup buat 3 kali ya. 13 kali. Sebutlah macam Allah. Tak cukup pun. Subhanallah. Kena sebut lagi yang fasih bagi kena dengan makhraj. Kan Allah. Maka tak akan datang kesan. Kan? Macam tu lah juga. Kami nak berzikir, alhamdulillah 3 kali, ya Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illallah 10 kali. 5 sehari 5 kali. Maka kita kena faham zikir itu ada 2 jenis. Ada zikir darajat, ada zikir hasanat. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, zikir ada 2, ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Zikir hasanat tu seperti kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita dapat pahala. Kalau kita sebut betul, kalau subhanallah, kita subhanallah, tak betul-betul kan, tak betul, tak dapat pahala, dapat dosa je lah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kan sebab dia betul mau dapat kebaikan. Itu tak nak darjat kita. Dapat pahala, banyak pahala. Dan pahala tu boleh habis kalau dicampurkan dengan riya. Tidak ada ikhlas hati semata-mata kerana Allah. Dan pahala tu boleh kita bagi kepada orang lain. Kalau kita ni memfitnah orang lain, mengumpat orang lain, habis pahala kita. Tengok kita tak ada apa. Maka tentera zikir ada lagi. Tak ada. Bila tak ada tentera zikir, tentera fungsinya apa? Dia pergi memerangi. Tujuan dia perang nak menang. Dan menang dia boleh memerintah. Maka bila tentera zikir, tak adalah hati kita. Tentera kalah perang. Artinya kita sentiasa ditawan oleh nafsu. Kita tak bebas. Anak tu orang yang ditawan oleh nafsu tu kerana dia tak ada tentera zikir. Dia zikir memang zikir hasanah, habis lagu tu. Maka perlu kita berzikir darajat. Kerana zikir darajat ni dia boleh menaikkan kita satu tahap kepada satu tahap. Daripada kita tak berzikir, kita berzikir. Daripada zikir dengan tak ingat kepada Allah, kita boleh hudur hati ingat kepada Allah. Daripada zikir lisan kepada zikir hati. Zikir hati kepada zikir nafsu. Nafsu kepada roh, roh kepada sir. Banyak lebih. Ni tengok mudah tapi cara dah sebenarnya begitu. Tu dia kata segerakan olehmu tentera zikir pada tiap-tiap saat. Tiap-tiap saat, tiap-tiap detik. Kita zikir dengan kita waktu zikir pun tak zikir. Tambah waktu tak berzikir, lagi tak berzikir. Dan ke mana waktu zikir pun kita tak berzikir. Kita lidah kita hanya sebut Allah, tapi hati tak ingat Allah. Cuma waktu zikir tak berzikir, kosong. Maka yang ni perlu kepada murabbi, guru yang mendidik, perlu kepada mujahadah dan riadah, latih tubi. Setiap kali kita sebut zikir, cuba ingat, hadirkan apa yang kita zikir. Bila kita latih, bila sebut Allah, hati pun Allah. Bukan hanya sebut di lidah saja. Kan? Baru dia akan ada cahaya, anwar, waridat. Maka dengan ada waridat itu tuan-tuan akan timbul 3 perkara. Yang pertama, waridul intibah. Yang kedua, waridul iqbal. Dan yang ketiga, waridul wisal. Sampai dekat waridul wisal ni baru bebas, merdeka. Kita tak kena tawan lagi. Tidak, kita tak kena tawan situ. Kan? Apa dia waridul intibah? Ambil ringkas dulu. Nanti insyaAllah saya akan tuliskan untuk nak tolong tuan-tuan untuk nak memahami. Kita tulis sekarang doktor waridat ilahiyah. Kau bagi cahaya-cahaya ketuhanan ni ada 3 macam. Ada waridul intibah. Intibah ni mana menyedarkan. Cahaya Allah datang dalam hati kita untuk mengingatkan
kita ni Khalid hanyut dengan dunia, hanyut dengan urusan lain dah Allah, pum, dekat. Kau tu waridul intibah. Ada tarifnya. Ni cara bagi pemulaan nak faham dulu. Kemudian daripada waridul intibah, pum, dekat kita. Daripada gerak tu, dia tarik kita kepada buat baik. Itu namanya waridul iqbal. Warid cahaya ketuhanan yang menarik kita kepada berhadap. Iqbal itu mana berhadap. Berhadap kepada buat taat, berhadap kepada zikir, berhadap kepada buat kebaikan, berhadap kepada berbakti. Itu iqbal. Maka bila kita berhadap kepada Allah, ada juga orang berhadap badannya, hati dah. Dia tak sampai. Jangan badan kita saja main ngaji, tapi hati kita duduk di rumah, hati kita duduk di kedai makan, hati kita duduk di tempat lain tu. Badan saja duduk sini. Itu dah badan ni, hati dah. Dia kena berhadap jiwa dan badan. Iqbal. Baru dia boleh sampai kepada warid yang ketiga. Waridul wisal. Wisal itu sampai kepada merasai apa yang kita pelajari. Bila kita sampai, insya-Allah bebas kita daripada tawanan nafsu, hawa, syahwat. Bukan senang. Tak senang tu lah kena bersungguh-sungguh. Ada yang Allah Ta'ala sebut, wajahidu fi sabilih. Berjuanglah kamu di jalan Allah. Bersungguh-sungguh berjuang, tak boleh main-main. Tu dia kata. Lepas tu dia kata, dan lawan perang olehmu dengan haulillah. Lawan perang dengan haulillah ni maksudnya apa? Lawan perang, ingat, aku lawannya dengan pertolongan Allah, rahmat Allah, lembakannya Allah. Bukan dengan kekuatan aku, bukan dengan kemahiran aku, tapi aku minta tolong pada Allah. Karena kaedahnya tuan-tuan ingat, bila kita lawan dengan diri kita, kita tak merdeka. Karena kita dikontrol oleh nafsu. Kata Syekh Abu Madian, ingat kalam ni. Man lam yasta'in billahi ala nafsihi sara'athu. Man lam yasta'in billahi ala nafsi. Sesiapa yang tidak minta tolong dengan Allah untuk mengalahkan nafsunya, sara'athu, nescaya nafsunya itu menewaskannya. Sebab tu dia kata ni, dia kata apa? Perang oleh haulillah, dengan pertolongan Allah, kekuatan Allah. Jangan ingat keperang ni dengan kekuatanku, dengan semangatku, dengan kerajinanku, dengan kesungguhanku, dengan ilmuku. Jangan. Kalau ingat macam tu, kita masih lagi nafsu. Maka seorang tu takkan sampai dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kata ulama tasawuf, lan yasil al-abdu ila rabbih man kana lahu tadbirun min tadbirati aw ikhtiyarun min ikhtiyarati aw syahwatun min syahwati. Seorang itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala selama mana ada di dalam dirinya satu nafsu daripada nafsunya, satu ikhtiyar daripada ikhtiyarnya, satu syahwat daripada syahwatnya. Tak sampai. Maka kita ni kena suci bersih betul kerana Allah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, rahmat
Allah. Dengan nak bahasa diri lah. Kalau bahasa diri, habislah. Kita tak sampai. Kita ditawan oleh nafsu. Penuh nafsu ni lecik. Halus. Kan? Habis. Dan bangkitkan cita-cita. Apa makna bangkit cita-cita? Bangkitkan cita-cita. Yang tinggikan cita-citamu pada Allah. Ini kembali kepada ayat Quran, iaitu wa anna ila rabbikal muntaha. Kemuncaknya Allah. Cita-cita aku nak redha Allah, ya. Aku tak nak lain dah. Aku nak Allah Ta'ala redha, ya. Itu bangkitkan cita-cita. Cita-cita iaitu cita-cita yang muta'alliqah billah, yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu, kalau kita kata kita buat amal je kerana nak syurga, takut neraka, jadi nak kerana Allah. Itu atas sekali tu. Boleh juga kerana nak syurga tu duk khilaf juga di bawah sikit. Tapi tinggikan lagi cita-cita kita kerana Allah Ta'ala semata-mata. Himmah aliyah, nama cita-cita yang tinggi. Al-muta'allaqah billah, yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada cita-cita lain dah. Bila kita buat 4 perkara tadi, mana? Iaitu gerakkan tentera zikir setiap saat, dalam perang dengan haulillah, dan bangkitkan diri, nescaya. Itu jawapan dia. Nescaya engkau persahayakan, yang engkau perhambakan segala keinginan dan nafsu dan hawa. Jadi kita dapat bebas dan nafsu tu pula orang panggil tak boleh mengkontrol kita lagi. Ya? Aku tak ada hamba-hamba dah, tapi aku jadi hamba Allah Ta'ala semata-mata. Allah. Tengok dengar baca mudah kan, tapi nak memahami dia tu satu payah, buat pun lagi payah. Maka di situ tak dapat tidak, kita kena tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta Allah Ta'ala pemudahkan, minta Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi taufik, bagi kekuatan, kita boleh sampai ke situ insya-Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Bahawa dinamakan Al-Ahrar, orang-orang yang bebas, merdeka daripada diperhambakan dari nafsu, syahwat dan hawa. Baik. Lepas tu nanti, dan berpagi-pagi mengikut ia dengan sebenar-benar zalilah, sebenar-benar kehinaan. Zalilah itu mana? Kehinaan. Maka jika engkau berkehendak, hai saudaraku, akan ini petolong yang amat besar, dan inilah bantuan yang mengkaya akan dia, dan kerjaannya yang berkekalan, maka tadarru' olehmu, yang rendah diri olehmu kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga bahawa dinyatakan bagimu hakikat daripada haknya, dan dikuatkan dikau pada bukan itu dengan nyata padamu itu benarnya, seperti kata Syekh radhiyallahu anhu. Situ dululah. Maka jika engkau berkehendak,
Dapat dah, insyaAllah. Boleh faham kot? Mudah-mudahan insyaAllah kita tanam azam ni duk masuk di awal tahun baru lagi ni. Cuba azam ku tahun baru ni ku nak bebas daripada diperhamba atau ditawan oleh nafsu, syahwat dan hawa. InsyaAllah kita niat lah kita. Mudah-mudahan Tuhan tolong. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نفوسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخشاك حق خشيتك ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعر وجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة. وصلى الله وسلم عليه. الحمد لله رب